Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan nabiyya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berhimpun bagi sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Kita doakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pada muka surat 23, betul kita jawih. Yang mana kita akan masuk pada huraian sifat yang ke-8, iradah artinya kehendak. Betul? Thumma qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab Rumi muka surat 22. Oh tak habis lagi, bermula dalil tak habis ni. Bermula dalil tak? Thumma qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bermula dalil atas ada di Allah Ta'ala qudrah, muka surat 22 kita jauhi. Dan tidak lemah itu ialah kita fikir jikalau tidak ada di Allah Ta'ala qudrah, tentulah Allah Ta'ala lemah. Jadi kita baca sikit lagi, yang mana kita masih lagi belum menyelesaikan perbahasan huraian sifat yang ke-7, qudrah artinya pekuasa. Yang mana bila kita sebut pekuasa, kita reti dahlah bagaimana penulis kitab ni Babazid, dia nak menceritakan kepada kita tentang perbezaan di antara sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Jadi dia tambah pekuasa. Bila sebut pekuasa tu, yang pertama sekali daripada segi bahasa dia, dia nak menunjukkan bahawasanya sifat qudrah ni merupakan daripada jenis sifat ma'ani. Sebab sifat ma'ani ni dia sifat maujudun bizatillah, sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi bila kata sifat ma'ani ni, bila kata sifat qudrah ni ada pada zat Allah Ta'ala, akal kita tu jangan duk fikir seperti mana sifat makhluknya ada pada makhluk. Sebab kita dah bahas dah tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis mengenai sifat. Yang mana bersalahan Allah Ta'ala itu daripada segala sesuatu yakni makhluk. Daripada segi sifat, yang mana sifat Tuhan bukan bertempat dan bertangkap bersama dengan jirim. Sebab zat Tuhan bukan jirim yang membentuk jisim. Jadi dia bukan seperti mana hijau di daun, manis di gula, masin di garam. Boleh faham tak? Dan abang kata bila sebut sifat qudrah ni, sifat yang maujudun bizatillah, retinya kata sifat qudrah ni ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi bukan ada seperti mana hijau menumpang di daun, okay? Seperti mana manis bertangkap di gula, masin bertangkap di garam. Lepas tu macam mana ustaz? Tunggu ustaz lah. Ustaz pun tak tahulah macam mana tu. Okay? Cuma nak kena retinya kata sifat ma'ani ni sifatnya maujudun bizatillah. Yang mana kalau kita ni ditakdirkan di antara golongan VIP Allah Ta'ala.
Bila? Dalam syurga esok ni. Yang mana kita boleh memandang Allah Ta'ala dalam keadaan laisa kamitslihi syai', maka kita boleh melihat sifat ma'ani yang ada pada zat Allah Ta'ala itu tadi. Cuma lah ni kita nak reti, yang kata bila sifat ma'ani ni maujudun bizatillah, nak abang kata sifat tu bukan seperti mana hijau di daun, manis di gula, masin di garam. Bukan bertempat dan bertangkap dengan jirim. Baca saja yang kata sifat ma'ani ni sifatnya ada pada zat Tuhan, tapi jangan duk nampak sifat tu seperti mana sifat makhluk. Sebab bila kita sebut sifat ni, kita reti dah pentakrifan sifat. Apa dia? Benda yang menumpang di zat. Sebab sifat ni dia tak boleh ada sendiri diri. Berarti dia tak boleh hijau. Hijau apa? Hijau apa? Boleh tahu hijau apa? Tak boleh. Mana boleh sebut hijau ya? Tak boleh. Kena sebutlah hijau kapet ke, hijau daun ke, hijau bangku ke. Baru reti kata hijau duduk di bangku. Jadi yang kata sifat dia tak boleh ada sendiri diri. Dia kena menumpang di zat untuk menampak adanya dia. Okey. Jadi bila kita sebut sifat ma'ani ni, sebab itu penulis kita ni Baba Aziz, dia terjemah qudrah artinya berkuasa, bukan berkuasa. Sebab berkuasa tu dia dah jadi maknawiyah, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, kerana adanya pada Allah Ta'ala itu sifat berkuasa. Tapi kalau kitab lain penulis terjemah, okey, qudrah artinya berkuasa pun taklah salah. Cuma yang mengajak tu kena hurai balik lah, nak bagi tally dengan perbahasan ma'ani dengan maknawiyah nanti. Boleh nampak? Baik. Jadi kita baru membahaskan sifat yang pertama daripada sifat ma'ani, iaitu qudrah artinya berkuasa. Okey, yang mana kita mengakui bahawasanya tentu sungguh ada Tuhan berkuasa, ianya tidak lemah. Jadi bila kita dah bahas dah tentang sifat berkuasa, yang mana sifat ma'ani Allah Ta'ala ni dia ada takluk. Okey, yang kata takluk ni ada benda yang menuntut, okey, perkara yang bersangkutan dengan zat. Dalam istilahnya mudah kita faham, bahasa kita lah ni kerja sifat tadi itulah. Okey, bila kata takluk sifat qudrah ni, apa function, apa fungsi sifat qudrah? Lebih kurang lagu itulah kita nak faham. Okey, yang kata sifat qudrah ni takluk dia pula suluhi qadim tanjizi hadis. Tu daripada segi jalan ijmal. Bila kata jalan ijmal ni jalan ringkas. Yang kata sifat berkuasa Allah Ta'ala ni suluhi qadim lagi. Bila kita sebut suluhi qadim ni bermaksud, okay, keadaan yang mana pada ketika itu yang ada hanya zat Allah Ta'ala semata. Makhluk tak ada lagi. Tapi Allah dah berkuasa berlandaskan kepada sifat qudrah tersebut. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala tanjizi hadiskan makhluk tersebut. Bila kata tanjizi hadis, Allah Ta'ala jadikan apa yang dikehendaki oleh Allah berlandaskan kepada kekuasaan Allah Ta'ala tadi. Jadi yang kata tanjizi hadis tu seperti mana yang kita tengok sekarang ni lah. Apa sahaja yang berlaku ni sebenarnya di bawah kekuasaan Tuhan. Sebab apa? Sebab sifat qudrah pula antara takluk dia disebut takluk qabdah. Apa makna takluk Allah? Takluk yang kata makhluk tu tadi di dalam genggaman kekuasaan Tuhan. Ingat lagi dah ni? Ingat kan? Jadi nak abang kata, daripada segi ijmal dia ada dua takluk, iaitu suluhi qadim tanjizi hadis. Daripada segi tafsili dia ada 8 takluk. Apa dia? Takluk qabdah. Bila kata takluk qabdah, yakni mungkin, yakni makhluk tu tadi duduk di dalam genggaman qudrah Allah Ta'ala. Okay. Sebelum Allah Ta'ala nak mengadakan kita, kita duduk dalam genggaman qudrah. Bila Allah Ta'ala mengkehendaki, maka kita ada. Bila kata ada, lahirlah ke dunia ni. Bila duduk di alam dunia ni, kita duduk dalam takluk qabdah Tuhan pula. Bila Tuhan mengkehendaki kita ada, tu yang kita ada sampailah ni. Lepas ni Tuhan tak kehendaki kita ada, maka kita mati. Maka bila mati kita tu duduk dalam takluk qabdah pula. Okey. Nak abang kata kalau Allah Ta'ala nak menghendaki kita hidup kembali di hari akhirat. Tapi kalau Tuhan tak menghendaki pun, kita
kita takkan hidup dah. Cuma dah Tuhan janji, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu ataupun Allah tidak memungkiri janji dia di hari akhirat untuk menerima segala pembalasan sama ada kebaikan ataupun keburukan. Yang mana duduk di hari akhirat tu pun masih dalam takluk qabdah Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada segi perbahasan tafsili, dia kata daripada segi perbahasan secara panjang lebar, dia ada 8 takluk yang bersangkutan dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kita dah bahas dalam perbahasan yang lalu. Tengok baliklah pelan-pelan, bacalah satu-satu sebab dia sebut yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. So abang kata dia sebut dah, cuma kita nak buat summary je lah. Kan? Kalau periksa kat buat nota lah. Sebab apa? Soalan tu aku tanya. Tapi dah tak periksa macam biasalah. Tang mana nombor 1, nombor 2 pun tak ketahuan. Contoh, kena pula kita subsidi. Nak tulis tak boleh. I'm sorry to say. Boleh faham? Betul kita suruh beli kitab sendiri, senang nak contang. Kan? Sebab kaedah mengaji ni kena tulis, ilmu ni kena tambat. Faham? Sebab ilmu ni lebih liar daripada binatang yang liar. Tambat dengan apa? Dengan tulis kan? Habis tu orang yang mengaji ni, kaedah dia macam saya sebut selalu dah. Kena ada pen, ada kertas, ada kitab. Sebab apa? Dia nak tulis benda yang dia duduk mengaji tu. Sebab benda tulis tu menunjukkan tentang faham kita. Lepas tu kita nak pegang pula benda tu. Sebab benda i'tiqad ni benda nak pegang. Sebab hidup zaman lah ni zaman multimedia super corridor. Macam-macam pegangan punya ada kat luar tu. Kan? Kita tak ada protection kita. Tapi kalau kita ada protection kita senang. Buah mai pi, buah apa pun kita ambil kaedah yang kita mengaji lah. Kaedah pun bak je, A, B, C, D je kaedah kita mengaji. Kan? Jadi nak kata kaedah macam tu lah. Ni tak ada kaedah ni. Nak tulis pun tak kerti ni. Allah letih. Jadi itu yang kita bahas pada perbahasan yang lalu. Malam ni kita nak sambung bermula dalil atas ada di Allah Ta'ala qudrah. Dan tidak lemah itu ialah kita fikir. Jadi kaedah Tauhid Asyirah ni kita kerti dah. Dan kita berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis. Berlandaskan kepada Al-Quran. Lalu kita nak pakai dalil akal. Sebab kaedah akal kita tak tinggalkan. Sebab apa? Sebab akal ni dia boleh membezakan baik dan buruk. Dia boleh menghukum tapi dia reti beza. Yang mana betul, yang mana salah. Itu akal. Sebab itu akal ni Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Yang mana bila ada akal itu baru ditaklifkan hukum syarak ke atas kita. Dia reti waktu bila masuk waktu semayang baru boleh semayang. Dia reti bila nak kena qadha semayang. Jadi nak abang ada sebab apa? Sebab akal ya. Jadi dia sebut kat kita yang mana kaedah nak membenarkan kenyataan kita tadi yang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah, sifat berkuasa, kita fikir. Maksud kata fikir dengan akal kita pula. Kita fardu takdirkan mustahil wuku', kita andaikan saja yang mana andaian ni mustahil lah berlaku pada zat Allah Ta'ala. Apa dia? Jikalau. Jikalau ni andaian kaedah mantik. Kita buat mai qadhiyah, saya kita tengok natijah dia apa. Jikalau tidak ada di Allah Ta'ala qudrah, tentulah Allah Ta'ala lemah. Ini jalan lazim tak? Bila Allah Ta'ala tak ada kuasa, ataupun Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qudrah, lawan bagi qudrah itu lemah. Lemah ni dia panggil akidah yang mustahil atas Allah Ta'ala. Nah, abang kata kita mengaji, tapi kita kerti yang kata lemah ni merupakan akidah yang mustahil atas Allah Ta'ala. Sebab akidah yang wajib bagi Allah, Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qudrah, yakni berkuasa, tidak lemah. Jadi akidah yang wajib itu qudrah, akidah yang mustahil itu lemah. Sebab apa? Sebab mustahil Allah Ta'ala lemah. Jadi kita nak andaikan ni, kalau tak ada sifat qudrah, akan ada sifat lemah. Baik. Maka jika lemah ia yakni Allah, nescaya tidak menjadi ia yakni Allah akan makhluk ini. Nah, abang kata kalau Allah Ta'ala tak ada sifat qudrah, dia akan ada sifat lemah.
maka bila ada sifat lemah, Allah Ta'ala tak mungkin menjadikan makhluk ini. Bila lemah nak buat apa? Tak boleh buat apa je tak? Seperti kita lah. Contoh. Kan? Kita lemah tak boleh buat apa? Lemah zahir, lemah batin. Lagi tak boleh pergi. I'm sorry to say. Lagak lemah zahir ni gagah lagi tu tak? Dengar-dengar lemah batin, jam toy. Misai bertaring dah, batin lemah. Tak boleh pergi. Tu yang dapat buat iklan gambiak meh ke apa tau, punya teruk dalam Malaysia ni. Kan? Subuh baru cabut ke apa? Aku tengok dekat dia punya apa nama? Billboard dia. Betul kan? Oh, kita pun nak terkejut. Indonesia buat billboard juga. Tapi ajak supaya mai semayang subuh. Jangan mai semayang subuh. Depa punya billboard lagi mai. Subuh baru cabut. Betul tak? Lagi dia saman aku mampu. Tapi tengok ayat tu rasa yang kita ingat tu. Tu dia je kata iklan. Dulu kira lagi hisap tak cantik kan. Dekat lah hisap punya Melayu punya iklan. Kan? Ni yang kata cara advertisement, pengiklanan. Sebab apa? Orang lalu sekali nak tengok. Tengok isap-isap dok-dok air apa matang ni. Dan bicara Melayu pula dia tak boleh ni tu dia tak. Dia pantang jenis dok-dok ni. Kan? Habis tu dekat rock-walk dia pakai tok teng-teng-teng nya. Ni dia punya menaruh ni. Apa? Melayu. Faham? Sebab Melayu dia pantang jenis katok teng-teng-teng semua dia pantang. Okey, dot semua dia pantang. Dia mesti nak discover apa benda yang terkandung dalam dot tu. Jadi kaedah dia sebut dekat kita. Okey, jika lemah ia yakni Allah, nescaya tidak menjadi Allah akan makhluk ini dan iaitu batil. Kalau Allah Taala lemah, makhluk ni tak ada, maksud kata makhluk ni tak ada merupakan perkara yang batilun. Sebab apa batilun? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, yakni dengan pandangan mata zahir kita. Nah, abang kata makhluk tak ada, mustahil lah, batilun lah, silap lah, batal lah. Sebab apa? Ni dua makhluk ada. Bila sebut makhluk dalam perbahasan tauhid, erti dah lah, masyaallah, selain daripada Allah Ta'ala tu makhluk lah. Maka makhluk ni membuktikan tentang apa? Wujudnya sang pencipta yang disebut sebagai Tuhan. Okey, maka Tuhan adalah Allah Subhanahu. Tuhan Allah bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Apa dia sifat ketuhanan? Kita duk mengaji ni. Satunya nanti kita akan selit kepada istighna'u ilah wa iftiqaril berhajat makhluk ni kepada Allah, kerana yang bersifat dengan sifat ketuhanan ni hanya Allah. Lain pada Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat ketuhanan ni. Jadi yang kata makhluk ni ada, membuktikan adanya Allah. Baik. Maka dia kata, tetaplah ada kudrah pada Allah Ta'ala dan tidaklah lemah. Jadi bila makhluk ni ada, membuktikan apa? Allah Ta'ala bersifat kudrah lah. Allah Ta'ala bersifat berkuasa lah. Tanda Allah Ta'ala tak lemah. Sebab makhluk ni dijadikan oleh Allah. Mana ada makhluk ni jadi sendiri diri? Yang ada sendiri diri ni Allah. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Ada cara-cara diri. Ada sendiri diri. Lain pada Allah Ta'ala, qiyamuhu bi ghairih, ada dengan yang lain. Okey, maksud kata ada dengan yang lain bermakna apa? Ada yang pertama berhajat kepadanya mengadakan dia, kedua berhajat kepada zat yang nak menumpang untuk menampak adanya ia. Itu kaedah makhluk. Boleh nampak? Boleh ingat balik yang kata qiyamuhu bi nafsi? Bila ada mai sampai sifat ma'ani ni, sifat-sifat yang sebelum tu kena reti ya. Sebab ada pertalin di antara satu sama lain. Tu yang kita terus beli kitab sungguh-sungguh tu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan yang nak kena refer. Bukan saya, aku tolong baca. Ya. Kan? Tu pun kita nak relay ya. Orang tahu. Jadi nak abang kan kita lipat. Maka dia kata tetaplah ada kudrah pada Allah Ta'ala dan tidaklah lemah. Inilah yang dipegang dan yang diakui di dalam hati yang sebenar. Yang membetuli pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran.
seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yakhluqullahu ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul aliyul azim. Jadi nak abang kata pengakuan kita hanya menyatakan Allah Taala lah yang berkuasa mengadakan seluruh alam raya dan makhluk ini, yang mana pengakuan di hati kita mengakui kekuasaan Tuhan tu tadi sama seperti mana firman Tuhan yang bunyi, yakhluqullahu ma yasha. Artinya apa? Menjadi oleh Allah akan barang yang menghendaki ia, ya Allah. Okey, yakhluqu Allah ma yasha. Kalau siapa mengaji bahasa Arab dia reti. Yakhluquni fi'il mudhari'. Bila kata fi'il mudhari', benda yang duk tengah berlaku, okey, dan sedang berlaku serta berterusan berlakunya. Ka khalaqa, benda yang telah berlaku. Okey, fi'il madhi. Mudhari' berlaku sekarang ni dan duk terus berlaku. Sebab itu disebut yakhluqullahu ma yasha. Allah lah yang menjadikan, ataupun artinya menjadikan oleh Allah akan barang yang menghendakinya. Tapi kita akan baca sifat iradah nanti. Yang mana sifat iradah ni, sifat kehendak Allah ni, bermaksud kehendak Allah Ta'ala ini berlaku melandaskan kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan digagah, terlalai, lupa ilat dan tabiat. Bukan senang tu. Nak simpan di hati sampai terang tu. Sebab apa? Sebab duk nampak minyak naik 2 kupang ni, tak ada orang lain ni. Wak ni yang penat ni. Contoh. Kan? Sebab kita duk tengok tang adat tu. Duk tengok tang tabiat tu. Kan? Duk nampak siapa lagi penat je lah. Nampak makhluk lah. Betul lah, sebab kita based on adat. Tang adat pun kita tak boleh buang. Sebab adat tu syariat. Syariat tu undang-undang. Mana boleh buang. Tapi hakikat hati ni nak kena nampak dulu. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki minyak naik. Itu yang minyak naik. Baru dah ada cool down baik je lah. Pibuh lah. Naik kan tak naik kan? Standard lah tu. Mana ada minyak kereta pakai minyak je lah. Boleh hingat lah kan? Tangbuh tetap kena bubuh. Ini mabak mengaji tauhid ni nak bagi hati ni tenang. Buat apa jua keadaan yang kita hadapi. Dia yang penting kenang tu. Tapi tu kalau kita pergi kursus bomba ke, kursus PGA ke, kursus jenis-jenis keselamatan ni kan. Mula sekali dia pesan kat kita apa? Cool, tenang. Okay. Padahal kalau kerjaan kecemasan ni betul tak? Rumah terbakar Allah semua ni kan. Aksiden patah kaki keluar ulang semua. Tapi yang penting tenang. Ingat nak senang, nak dapat tenang ni. Sembang boleh ya. Okay. Tenang ni yang kita nak cari ni. Melalui apa? Ni kaedah yang kita duk mengaji. Sebab bila hati ingat Allah Ta'ala, kita akan tenang. Sebab itu Tuhan sebut, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah akan menenangkan hati. Nampak tengok gambar apa nama Hussein, 3 Idiot. Okay. Dia kata apa? All is well, all is well. Nampak tengok kedok ni. Tak tengok pun tak apa lah. Dia apa? Bukan Salman Khan, apa nama dia? Amir Khan. Okay. Dia cerita dekat kawan-kawan dia. Okay. Kawan-kawan dia kan jenis kelang kabut mengaji ni. 3 Idiot ni bagus juga. Gambar Hindustan ni dia ada moral of the story. Mak Melayu ni cerita kaya ya. Aku pula tengok. Kan? Pergi tengok bila kadang-kadang. Okay. Dia ada 3 member lah cerita budak universiti ni. Okay. Hak seorang ni duk kira ketokong ni. Maksudnya ketuhan je lah. Apa-apa kira Tuhan pakai cincin penuh jari apa semua ni. Kan? Tuhan duk dalam pakit dia apa? Mau tahu. Okay. Hak seorang ni kira study jugalah. Tapi dia tak minat engineering ni. Dia minat fotografer. Dia jadi fotografer. Dia minat fotografi ni. Okay. Hak seorang dia ni, Amir Khan ni, dia memang budak cerdik. Genius. Okay. Nak heran apa budak cerdik ni dia? Budak cerdik ni ikut benar pun cerdik. Tak pergi mengaji pun cerdik. Tambah mengaji lagi cerdik. Okay. Tapi dia anak yatim piatu. Tu cerita idiot. Cuba boleh cerita apa? Nak cerita pasal hati tenang. Kan? So, kaedah cerita dia dulu lah. 3 mereka ni. Kawan-kawan dia duk kalut ni nak periksa apa semua. Haknya orang tu kira sembahyang sajalah. Minta ke Tuhan apa semua sebab jenis takut. Dia tak ada apa. Periksa esok ni dia relax, happy go lucky. Okay. Dia cerita kat kawan dia. Nak cerita pasal all is well. Dia kata di kampung dia dulu ada orang yang duk jaga kampung. Okay. Kita sebutlah ni macam rukun tangga lah. Tapi dia seorang ya.
Okey, dia duduk berjalan malam-malam kat kampung tu. Okey, dia sebut all is well. Apa maksud dia? Maksud dia kata semua selamat cakap lah. Okey, all is well ni maksud dia semua okey lah, semua elok lah. Kenapa dia akan sebut lagu tu? So orang kampung ni tidur lena, dia all is well. Okey. Bila mai hari siang, bila mai dia pun dah besar dah kata Amir Khan ni. Rupa-rupanya kawan yang duk kata all is well tu mata pun buta. Faham tak? Hak yang duk sebut all is well. Orang kampung pakat tidur lena ni. Kawan yang duk sebut tu mata pun buta. Mata all is well je tak? Dia bukan nampak apa yang duk berlaku Tapi bila dengar perkataan dia, orang kampung pakat tenang, tidur pun lena, tak kalau orang main pecah rumah apa semua. Sebab apa? Mak-mak ni duk jaga all is well. So dia kata apa? Otak kita ni dia kata, kita kena buka otak. Hati kita ni dia kata kita kena tipu dia. Okay? Bila berlaku benda kalang kabut, kita kena sebut hati ni all is well. Tu dalam filem tu. Okay? Berdasarkan kepada kepercayaan dia. Kita takkan nak tiru dia all is well kot. Mangkuk kalau kita tiru dia. Kita kaedah kita ala bizikrillahi tasma'inul qulub lah. Itulah konsep kita. Nak abang kata kaedah tauhid kita mengaji ni aku nak relate dengan tu je, bukan nak cerita pasal trik idik tu sangat. Bila hati ni ada Allah Taala, kok mana pun kita tenang. Sebab kita tahu yang berlaku ni di atas kekuasaan Allah Taala, di atas kehendak Allah Taala. Lepas tu hati nak galau apa? Hati tetap tenang je tak? Okey, hati tenang. Mulut macam biasa, maki kongkang kedai kopi. Sebab apa? Sebab mulut ni syarat, kan? Kan? Habis tu punya raging lawan tu dia tak tinggal. Reti. Hati dia tenang, relax, ya. Jadi nak dapat tang hati tenang itulah kita mengaji tauhid ni. Sebab tu dia sebut terang-terang. Okey, artinya menjadi oleh Allah akan barang yang menghendaki Allah, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa. Nah, abang kata Allah Ta'ala buat apa yang dia suka. Sebab apa? Sebab dia berkuasa di atas segala-galanya. Okay? Sifat kudrah dengan iradah ni dua sifatnya saling berkaitan. Kita tak boleh nak buang. Sebab sifat ni juga membahaskan tentang qada dan qadar. Jadi nak abang kata daripada ayat ni lah membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang kuasa. Maka nyata pada ayat itu bahwasanya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini dan ianya Allah ada sifat kudrah, artinya berkuasa tidak lemah. Wallahu a'lam. Jadi dalil dia very easy. Okey, dalil dia senang saja. Bila kita melihat kepada makhluk ini membuktikan kekuasaan Allah, yang mana Allah Ta'ala buat berlandaskan kepada kehendak tersebut. Dia kata iftiqaru ilaih. Sebab sifat kudrah iradah ni masuk dalam sifat iftiqaru ilaih. Apa dia? Berhajat kita kepada Allah. Sebab kita duduk dalam takluk qabdah Tuhan. Allah boleh buat apa saja ikut hari dana. Tuhan boleh buat. Lah kita apa ke dana, esok lusa kaya raya, Tuhan boleh buat. Sebab Tuhan sebut kan, wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Aku mulia siapa yang aku nak mulia, aku hina siapa aku nak hina. Tu'til mulka man tasya, aku bagi pemerintahan dekat siapa yang aku nak bagi. Nak kata apa? Semua ni Allah yang bagi. Tu nya Iwan mai, semua Allah yang punya pula dah. Clear tu. Faham tak Iwan ni? Okey, tak duk nyanyi lagu kan? Semua milik Allah apa semua tu kan? Tu kaedah tauhid tu. Tang menyanyi tu sepasai, tang reti tu sepasai. So bila kita duduk menyanyi, bila kita duduk mengaji ni, dengar dia menyanyi, pun reti lah. Sebab apa? Dah kita mengaji. Baru nampak Allah Ta'ala di hati. Kalau tidak, duduk nampak kita juga. Tu yang aku tu merupakan hijab yang terbesar antara kita dengan Allah. Belak? Baik. Wallahu a'lam. Jadi ikut huraian sifat yang ke-8. Dia berkata tengok jam lagu dah jadi dan huraian sifat yang ke-8 iradah artinya berkehendak. Artinya berkehendak. Baik. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf.
mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf, dengan tentu ada di Allah Ta'ala satu sifat iradah, artinya berkehendak. Kalau kita tengok ayat ni pun kita reti dah. Okey. Baba Zid dah kona dah ayat dia. Dia dah habaq dah. Okey. Yang kata wajib pada syarak, bagi kita mukallaf mengetahui apa dia dan mengaku dalam hati kita, tentu ada di Allah Ta'ala. Nampak? Dia guna ayat ada di Allah Ta'ala. Nah, abang kata apa? Sifat iradah ni pun sifat ma'ani. Okey, sifatnya maujudun bizatillah. Sifatnya yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sebab itu dia guna istilah ada di Allah Ta'ala. Nah, abang kata sifat iradah ni sifat yang ada diri. Sifat yang ada ain. Sifat yang ada di zat Tuhan. Tapi bukan seperti hijau di daun, manis di gula, asin di garam. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. No, lagi nak perasan pula, ada macam hijau duk kat dau lah. Oi, sahabat zat, orang duk habaq dah mukhalafah. Tu yang kata kemasnya pengajian sifat 20 ni. Habis tu bila mengaji tu sebenarnya ada longgang. Boleh lah iman taklid ni. Okay, tapi ikut kaedah iman taklid ni sah. Habis tu kena mengaji. Okay, bila mengaji kita ada kaedah kita. Kita kerti bila kita duduk sembang ni. Peta di mulut nampak di hati. Ni peta sakit dah di mulut. Hati tak nampak apa. Sebab apa? Intikam turut ya. Tu level burung kakak tua. Kita bukan level burung kakak tua mak. Kita level apa? Tuan kepada burung kakak tua. Boleh faham? Sebab apa? Sebab kita hanya ajak dia sebut la ilaha illallah. Okay? Tapi dia sebut dengan kita sebut tu sama. Tapi tak serupa. No? Dia kerti sebut je burung kakak tua ni la ilaha illallah. Tapi dia tak kerti hurai macam kita 50 aqaidu imam dia tak? Kita sebut. Tapi kita kerti ya. So kita dengan dia kena bagi beza. Kalau tidak, kita dengan burung 2 kali 5, 5 kali 2. Faham? Habis tu naklah burung kakak tua pun mengerti jugalah. Kan? Ni burung su Allahu Akbar. Burung tu su Allahu Akbar. Kan? Buat heran. Sagan burung hang ni. Kan? Tanya tuan pun tak berapa. Jahannam. Okey. Habis tu nak sakan, biar sakan sungguh-sungguh. Jadi kaedah sebut ada di Allah Ta'ala satu sifat, artinya berkehendak. Apa nak iradah tu tadi? Baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Allahu alim. Surah Yasin ayat yang ke-82. Artinya bahawa sesungguhnya pekerjaan Allah itu adalah sesuatu, bahawa berkata ia Allah bagi sesuatu itu, hendak jadilah engkau maka jadilah ia. Ni ayat diterjemah daripada segi bahasa. Okey. Baik tu Quran ni kita kena mengaji tafsir. Bila kita mengaji tafsir baru kita reti kaedah ayat ni ayat apa, macam mana makna yang dikehendaki dalam ayat tersebut. Kalau ikut kaedah ilmu balaghah, ayat ni disebut ayat isti'arah tamtsiliyah. Okey, Allah Ta'ala memisalkan. Bila Allah Ta'ala mengkehendaki sesuatu, Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah ia. Hakikatnya bukan nak kata jadi baru jadi. Hakikat dia takluk sifat iradah ni suluhi qadim, tanjizi qadim lagi. Mahal ni. Okey. Nah, abang kata kun fayakun Tuhan ni ikut kaedah kita sekali lah. Bukan 2-3 kali. Nak bagi jadi hujan, kun hujan dah. Nak bagi jadi panas, kun panas dah. Bukan lagu tu maksud dia. Sebab ayat ni ayat isti'arah tamtsiliyah. Allah memisalkan perkataan kun. Tu yang kita baca doa baina kafi wan nun. Cik kemah. Baca doa kemah tak tahu munjah. Nak kata dia terkait dengan untuk apa? Kun tadi itulah. Maksud kata kehendak Tuhan dari itulah. Tapi nak iradah iaitu sifat berkehendak. Yang mana dalam ayat tu Tuhan sebut bila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yakni makhluk, maka Allah Ta'ala kata jadi, ataupun Allah Ta'ala nyatakan hendaklah jadi engkau, maka jadilah ia yakni sesuatu yakni makhluk.
Okey, tak apa, kita akan hurai sekali lagi. Dan iradah itu ialah satu sifat yang ada ia iradah di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Bila ada sedia kala tu qadim lah. Okey. Nak batas sifat tu, sifatnya ada pada sifat tu yang ada pada zat yang qadim. Sifat tu pun qadim lah. Sebab adanya Allah Ta'ala, adanya iradah. Itu yang disebut sedia kala tu. Bila kata sedia kala tu ada pada zat yang qadim. Okay, yang tak ada pada permulaan, ada tidak ada permulaan, maka sifat tu ada, maka sifat tu pun qadim, kerana ada pada zat yang qadim. Mai kita ni dia panggil arat basyariah, sifat kemanusiaan yang baru. Berarti kita pun ada iradah juga, ada kehendak juga, ada insting. Okey, maksud kata ada naluri, ada kehendak hati, ada kehendak, tapi kehendak kita bukan seperti kehendak Allah Ta'ala. Itu yang kata dia panggil arat syariah tu, sifat kemanusiaan. Yang mana daripada sifat iradah Allah tu, Allah Ta'ala pinjamkan kepada makhluk yang bernama manusia. Yang mana manusia tu pun ada juga iradah dia. Ini kata tanpa izin Allah Ta'ala. Yang kita sebut sebagai af'alul ibad, perbuatan hamba tu tadi. Dan juga af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala dengan perbuatan hamba inilah yang menjadikan satu perbahasan yang panjang di antara golongan Mu'tazilah dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kita golongan Ahlus Sunnah, perbuatan kita tak memberi bekas tanpa izin Tuhan. Bila sebut tak bagi bekas ni bermakna tak memberi apa-apa kesan. Walaupun benda itu mengikut tabiat yang kita buat selalu. Tapi setakat yang duk buat ni jadi seperti mana yang duk jadi. Apa dia? Minum air hilang dahaga, makan nasi kenyang. Sebab tu tabiat sedia kala yang berlaku dalam kehidupan kita. Padahal benda yang berlaku kenyang, benda yang berlaku hilang dahaga bukan disebabkan oleh perbuatan kita, bukan disebabkan oleh air, bukan disebabkan oleh nasi, tapi kehendak Allah Ta'ala. Jangan nak simpuikan hati berlandas kepada sifat iradah ni. Sebab kalau kita tak simpul benda tu, syirik khafi di dalam hati kita sudah pun berlaku. Sebab kita nampak makhluk yang memberi bekas. Tu yang pantang lepas doktor suruh makan ubat, ikut kata doktor. I'm sorry to say. Ada doktor dah ni, marah aku mampu yang doktor suruh ni samyak na atak na. Betul? Mana ada orang boleh lawan kat doktor dah. Doktor kata makcik makan ubat sakit jantung ni sampai mati. Baik. Ada lawan. Mana ni? Dah. Baik. Okay. Kira appointment doktor pun kira tak berani nak lari lah. Tak berani nak miss lah. Kan? Okay. Appointment pukul 3. 2:30 sampai terpacak. Betul tak betul? Punya takut ke doktor. Okay. Doktor pula buat gempak pula sikit kau atas. Mau tahu. Sebab apa? Sebab adat dia macam tu. Tabiat dia lagu tu. Tapi orang mengaji tauhid, kaedah dia berbeza. Memang dia pergi jumpa doktor. Memang dia ambil ubat. Tapi dia tak nampak ubat yang mengenyangkan dia. Silap yang mengenyang pula. Yang menyembuhkan dia. Makan tak? Dia makan lah. Sebab tak makan kaki bengkak. I'm sorry to say. Betul. Tang makan dia makan. Tang i'tiqad dia tak i'tiqad. Ni benda kita nak kena reti ni. Ni kaedah mengaji tauhid ni. Faham? Supaya apa? Tak ada syirik dalam hati kita. Sebab kalau tak mengaji tauhid, syirik tu sentiasa ada. Sebab apa? Tak makan ubat lagi kaki bengkak ni. Nampak? Dia duk nampak ubatnya menyembuhkan bengkak kaki dia. Tak tahu pun. Sebab dia tak mengaji sifat iradah Tuhan ni. Kita duk mengaji sifat iradah Tuhan ni. Sebabnya bagi apa-apa kesan dalam kehidupan yang ni makhluk hanyalah Allah. Sebab itu dia sebut terang-terang, yang mana iradah itu satu sifat yang ada ia iradah di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Dengan dialah dengan iradah Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan mungkin dengan setengah-setengah barang yang harus atas mungkin. Nampak? Nah, abang kata dengan sifat iradah tu tadi, Allah Ta'ala menentu setiap perkara di atas mungkin, yakni makhluk ni tadi, berlandaskan kepada perkara yang harus berlaku
atas mungkin. Bila kata perkaranya harus berlaku ni bermaksud bendanya akal boleh fikir. Kenyang pun boleh, lapar pun boleh. Putih pun boleh, hitam pun boleh. Itu dia panggil harus berlaku. Dia tak semestinya putih semua. Ada. Memang duk makan produk aku putih, barulah putih. Tapi putih-putih lagi. Sebab apa? Bukan produk yang memberi putih. Okay? Makan-makan hijau. Mau tahu dia saman ku putih tu. Siapa dia viral budak tu kan? Makan tak kecil, tak kurih tu, gemuk tu. Dia marah dekat company yang jual ubat tu. Dia kata tipu sebab dia makan tak kurih-kurih. Makan ubat kurih tapi gemuk. Sebab apa? Dia tak mengaji sifat iradah kita duk mengaji. Kalau dia mengaji sifat iradah kita mengaji, dia tak pergi saman, tak pergi maki semua. Sebab dia reti bukan ubat yang bagi kurih tapi Allah Ta'ala. Tang makan macam biasa. Okay? Ni yang kata kaedah ni. Habis tu bila mengaji sifat iradah ni, kita akan sampai kepada satu level. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi bukan duk mengundur rumah. La haula wala tu di hati. Tadi, okey. Zahir macam biasa. Start motor pergi kerja, minyak main pembuh juga. Okey, bila raya 14 pun pangkah lagi lah. Aku sukalah. Tadi. Yang tu zahir. Tapi hati la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh tahu tu? Itu yang apa mau je dah. Aku tak kata apa. Aku lah dah. Baik. Jadi dia tahu dengan sifat iradah tadilah Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan mungkin, yakni makhluk dengan setengah-setengah barang yang harus atau mungkin. Daripada mungkin mutaqabilat, yakni segala mungkin yang berlawan-lawan ni, yang tidak berhimpun dalam satu masa di satu tempat. Nah, kata mungkin mutaqabilat ni perkara yang berlawanan. Apa dia? Utara, selatan, timur, barat, tinggi, rendah, putih, hitam, gemuk, kurih, okey. Apa lagi? Kenyang, lapar. Itu dia panggil perkara yang berlawan-lawan ni. Istilah dia. Maksudnya kata perkara yang berlawanan lah. Kita mengaji perkataan yang berlawanan. Betul tak? Okey. Orang putih panggil apa perkataan yang berlawanan ni? Aku pun lupa dah. Apa? Istilah apa kita duk mengaji dulu? Hampa tanya tak tahu saja. Kan? Dia panggil apa? Opposition. Opposition. Opposite lah berkata apa-apa dia. Tak mai dah kita pun. Kan? Duk nampak pembangkang ya opposition ni. Kan? Betul lah. Kata yang berlawanan dia. Yes. Kan dulu kita duk mengaji. Fat, thin, okay, clever, stupid. Takkan tak mengaji kot. Aku pun mengaji. Kerti? Jadi nak abang kata. Yang kata iradah Tuhan ni Allah Ta'ala buat perkara yang berlawan-lawanan ni lah. Yang mana dua perkara tadi tak boleh berhimpun sekali. Pada satu waktu yang sama, pada satu tempat yang sama. Okey? Dan itu ada lawan tiada. Itu contohnya kata perkara berlawanan kepada mungkin tadi. Ada, lawan dia tak ada. Alright? Dan segala warna, dan segala jihah, dan segala tempat, dan segala masa, dan segala qadar, yakni segala ukuran. Nah, kata setiap perkara ni tak kira lah tempat ke, masa ke, warna ke, jihah ke, ukuran ke. Yang mana benda tu benda yang opposite, berlawanan, yang mana benda tu tak boleh berhimpun sekali. Maka yang menentukan perkara tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah bersifat dengan sifat iradah. Seperti dia kata dekat sini, menghendaki Allah Ta'ala dan menentunya akan seseorang dengan ada, maka tinggal tiada. Macam kita lah ni, Allah Ta'ala menghendaki kita ada. Itu yang kita doa ada. Allah tinggal tiada, maksud kata Allah hidupkan kita, Allah mati kita. So kita hidup. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menghendaki kita ada. Okay? Allah Ta'ala tak kehendaki mati lagi. Tapi bila Allah Ta'ala menghendaki kita tiada, maka tinggallah ada tu tadi. Bermakna kita mati, hidup tu tak ada. Sebab hidup dengan mati boleh duduk sekali ke? Boleh. Gambar P. Ramlee. Do, re, mi. Boleh faham? Do. Kan dia mengaku kata Minah mati. Pihabat gambar mentor. Minah pula mengaku pihabat gambar mentor kata Do mati.
Tu Pak Mentong dengan Mak Mentong berkali. Do yang mati dulu. Dak, Minah mati dulu. Do mati dulu. Minah mati dulu. Nampak? Mati dengan hidup tu dia boleh berkali. Bawa tahu. Piramli mengaji tauhid lah. Oi. Apa tu yang tak mengaji? Reti. Bila dua-dua main, dua-dua mati. Mak Mentong main, dua-dua mati. Kan? Lepas tu buah mentong kemas. Dia mengaji buah potong lah. Seperti buah potong. Takat buah jatuh tak jadi. Piramli mengaji buah jatuh lah. Buah mentong mengaji buah potong. Bila mengaji buah potong, dia kata alright. Lah ni siapa yang boleh declare Do kan mati dulu, Minah kan mati dulu, aku bagi 100 weh. Dan Do Minah ringgit. Tu dia panggil money, power of money. Kuasa duit. Mau tahu. Piramli ajar awal lagi. Hampa tengok dah kamat Piramli ni. Betul boleh hurai dah macam kudu ni. Kalau boleh hurai, reti ya apa mesejnya Piramli nak ajar. Tu yang dia buat alik minum waw sarkas tu. I'm sorry to say. Ni Piramli kata tau, aku tak kata. Kan? So dia yang kata. Dia buat terang-terang. Dia buat kau-kaunya. Sebab apa? Kaedah dia. Okay? Jadi mati dan hidup sekali mah. Sebab apa? Dia perkara yang berlawanan. Mana boleh berhimpun sekali mati hidup, mati sekali tak boleh. Dia mesti satu mata tu hidup. Tu yang kita sebut pepatah sehidup semati. Apa makna dia? Seorang hidup, seorang mati. Mana ada dua-dua mati, dua-dua hidup. Tapi kalau accident apa ya? Dua-dua mati lah. Macam tu habalah. Tapi yang kata sehidup semati tu seorang hidup, seorang mati. Tu yang kita janji sehidup semati tu tak? Tak tahulah siapa nak mati dulu. Sebablah dua-dua hidup. Faham ke tak ni? Dia mengaji peribahasa Melayu sakan sangat lah. Tapi orang tanya tak arti nak jawab. Jadi nak abang kata kaedah dia macam tu. Alright? Apa dia? Itulah kehendak Tuhan. Ada dengan tak ada. Dan menuntut pula dengan putih misalnya, maka tinggal segala warnanya lain. Sebila Allah Ta'ala menghendaki seseorang tu putih, tak adalah hitam, tak adalah kelabu, tak adalah kelam. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menghendaki. Kan? Bolehlah makan produk ku putih tu. Tapi kalau Tuhan tak kehendaki, boleh makan saja. Tu yang tak putih-putih. Sebab tu orang yang nak jual produk ni, biar kena dengan produk yang dia jual. Kan? Ku putih tu bida dia putih juga. Kan? Tu yang dia boleh jual ku putih. Sebab dia pun putih. Cuba dia kelam orang nak jual ku putih boleh. Mau tahu nak siapa. Kan? Jadi nak abang kata nak jual produk ni, kita dululah mengerti tu tak? Nak jual ubat, apa nama? Ubat slim. Kata hak jual India punya badan. Kan? Kita kata ni. Okay? Yang makan dulu baru slim. Baru aku beli. Sama geng-geng duk pergi cari, duk pergi tarik duit apa semua ni. Ni geng-geng cari tarik duit ni. Duk pergi cari orang ni. Kawan nak tarik duit kita pun rumah nak rebat. Motor Honda pun tak tahu lampu pelik tang mana, lampu duk tang mana. Nak tolong tarik duit kat kita. Padan. Tak tahulah kalau kata padan. Kata padan lah Ustaz. Dia tarik untuk kita, bukan untuk dia. Okey. Dulu Banglo ni dia dalam larga. Kereta bersusun semua. Kereta yang aku duk kenal semua dia ada. Kan? Barulah kita pun pergi confident. Dia tak payah tarik ambil duit dalam almari. Dia kata tarik apa? 14 juta duduk dalam almari saja. Tak ada nak buka. Pemit. Ni haknya tukang tarik pun. Ya Allah. Tapi jadi juga kat dia. Sebab dia ada ilmu tarik sungguh. Kita tak cerita lah sama. Kan? Tapi nak abang kata macam tak padan je. Ni yang kita nak kena faham juga kaedah tu. Sebab tu kaedah Tuhan buat ni, bila Tuhan menghendaki putih, hak lain dia tinggal. Baik. Begitu juga menentu pula di jihad utara misalnya. Okey? Maka tinggal ia akan segala jihadnya lain. Maksud kata Tuhan menghendaki kita ni orang utara. Orang Penang cakap mau tahu. Kita tak jadilah orang selatan. Okey? Kelapa. Berarti kita nyok. Kita nyok, depa kelapa. Betul tanya, okey, nyok pula dah. Tanya nyok dengan kelapa ni belah mana nyok, belah mana kelapa? Tak selatalah, nyok belah kelapa. Belah darah ni nyok. Teka-teki tu pun tak boleh jawab. Minum air nyok berdozen-dozen dah dia. Jadi kita orang utara setara kita, kan. Depa Melaka tak ada 5 hang. Kita hang pi mana, hang buat apa, berpuluh hang punya duk orang.
Betul kata heran bab hang-hang ni betul tak? Takat 5 hang barang, kami tiap-tiap kali hang saja. Okey, semua hang belaka. Yang kata Penang, tu Kemas. Jadi, ada Tuhan kehendaki kita jadi orang Penang, cuba Tuhan kehendaki kita jadi orang Melaka, orang Selatan, orang Johor. Kita boleh gitu ah. Boleh faham? Baik. Begitu juga dia sebut dekat sini, mana lagi guna pergi darat session ni. Dan dia kata dekat sini, menuntut pula di suatu tempat seperti Kelantan misalnya. Ni Tuhan menentukan. Okey, penulis orang Kelantan dapat Kelantan. Maka tinggal ia akan segala tempat, tinggal Penang, Perak, Sabah semua tinggal. Sebab apa? Tuhan takdir di Kelantan, Tuhan kehendak di Kelantan. Okey, dan menuntut pula dia kata dengan seorang itu dengan tinggi misalnya, maka tinggal pendek, itulah dinamakan mungkin mutaqabilat, daripada setengah-setengah barang yang harus berlaku di atas mungkin yang menghendaki oleh Allah Ta'ala dan menentu ia Allah akan dia dengan sifat iradah itu. Tentu stesen ya. Abad kata semua benda yang disebut tadi daripada keadaan yang berlawanan opposite tersebut, semua benda itu berlaku mengikut kehendak Allah Ta'ala. Dengar elok ni. Okay. Abad kata benda itu berlaku semua mengikut kehendak dan menentu Allah akan dia dengan sifat iradah Allah. Abad kata semua benda tu tadi, panjang ke, pendek ke, utara ke, selatan ke, putih ke, hitam ke, ada ke, hati ke, semua tu tadi yang menentu ni Allah Ta'ala dengan sifat iradah Allah Ta'ala. Ni benda yang kita nak kena simpan di hati. Okey, bukan dengan tergagah. Wallah Subhanahu wa Ta'ala alam. Kita sambung minggu depan. Surat syarah bukan dengan tergagah ni panjang. No? Jadi malam ni kita kertilah yang kata iradah Allah Ta'ala ni mengikut kehendak Tuhan, bukan kehendak dah. Kata iradah Allah ni apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak kita. Lepas tu Ustaz kita duduk sajalah, ada semua Tuhan kehendaki. Yang tu Jabariyah, terang-terang Jabariyah. Sebab buat Jabariyah ni bila dia reti yang kata iza arada syai'an yaqulu kun fayakun, dia duduk melengung di rumah. Kesilapan Jabariyah. Kan? Okey. Allah tak mau nampak Allah Ta'ala, dia akan jadi Qadariyah pula. Semua dia yang menentu. Macam mereka lah. Dia menentu semua. Tak bagi orang Islam masuk negara dia apa semua, dia menentu. Dia ingat apa nama dunia dia punya kot. Ni puak Qadariyah pula. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah Jabariyah dengan Qadariyah. Ni kemas ni. Sebab antara darah dengan tai keluarnya labanah khalisah, yakni susunya putih bersih. Okey, nak dapat susu putih bersih tu kita sambung pada minggu yang akan datang. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala alam. Soalan tanya minggu depan. Kod 4 Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina min khazain rahmatika wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah inallah